Shoot satu kali, baik punya. Putus. Kali-kali. Ui, mak kau. Macam main siakap eh. Ada guys. Ui. Ada tak? Ketat sangat. Besar ikannya. Macam mana nak mancing? Dah tak bawa spare. Aduh geng, patah rodnya geng. Berbuih tu. Besar tu. Mak kau. Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Salam serat hantu hobi guys. Welcome back to Fazazon channel. Pagi ni guys, aku awal guys sampai guys spot 7.35 sampai dah. Ini 3 bulan Januari. Selamat tahun baru by the way. Dan aku pagi ni bersama dengan Faik. Jauh baik. Mancing. Macam mana jauh tak pot ni? Jauh gila. Aku keluar rumah pukul 6 pagi. Baru sampai. Pukul 6 pagi. Faik keluar rumah 7.35 baru sampai spot. Spot ni memang jauh kan. Tapi main sampai petang lah, berbaloi lah sikit. So harap-harap ada strike banyak ini hari insyaAllah. So jom jangan lambat-lambat, nanti panas kan. Mancing dulu. By the way, yang baru sampai channel aku ni, jangan lupa tekan butang like, subscribe and share my channel. Let's go fishing. Okay guys, so pagi ni aku nak menggunakan ESP Drago. Lama tak guna ni. Dan ni hari aku menggunakan ESP Explosion Rod. Rod sempena 9 tahun anniversary ESP. Dan aku pairkan dengan ESP Sonic. Sonic sebenarnya nak buat main toman syok lah. Tapi boleh je main haruan sebab drag tinggi ni 8 kilo. Aku pairkan dengan tali Imo Plus 426. Ni color mati color lah. So jom test. Sorry guys, tali ni aku rasa bukan 426, tali ni 826 sebab dia lembut. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Mak tak setting dah. Nak kena setting ni. Kalau pakai ni masalahnya, kalau reel berat, kalau lure berat baru sedap main reel ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wih mak kau. Allah maaf. Terlajak pula. Okay guys, biasa dia ada kat ujung-ujung. Kat ujung-ujung kan. Kat ujung-ujung tu biasa dia ada lah. Baling kat rapat kat situ. Baling rapat kat tebing. Allah, lucut pula. Topi kat belakang tak pakai topi. Mak kau. Lucut pula geng.
Aduh, geng. Sayang, geng. Aduh, lucut lagi. Apa hal ni? Dia ambil ekor ni, confirm. Katak ni pagi-pagi. Dia ambil ekor ni. Tengok. Aku cakap dah dia ambil ekor ni. 2 ekor, 3 ekor lah. Dia ambil ekor, tak lekat. Aduh. Udah. Korang tengok, putus dah ekor apa? Katak aku. Sampai tu lah. Hilang dekat ekor. Cacat dah. Aduh. Tak kena lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, kita try yang kali ketiga tengok. Tiga tak ada kat, tak tahu lah. Oh. Tak kena. Oh. Ada. Mantap. Tali pergi tak? Ha. Jajak. Rakam. Makan. Faik makan. Tali tegang. Shoot satu kali, baik punya. Putus. Ada lah. Ada, dia makan depan lah. Makan solid tu. Oh kau. Ada ke ikannya? Ada. Bonek. Besar ke ikannya? Mana ikannya? Ada ke? Mana? Oh tu ada ha. Boleh juga tahan saiznya. Baik siap. Ambil nafas tu. Besar tu. Tanam. Tanam. Asal dalam sangat makannya? Tanggal dia punya apa? Perintahan. Oh, yang mana yang kelip-kelip tu. Ui. Mak kau. Sayangnya. Dah dekat depan weh, dia datang ambil. Terus sangkut lah. Ui, syok siap. Macam main siakap lah. Ada guys. Ada. Okey. Tu. Baik guys. Baik. Wih, kasar weh. Kasar. Gila besar, kat macam kecil. Padu guys.
Ini baru taruhan. Okay guys. Uish. Ada tak? Ketat sangat. Besar ikannya. Macam mana nak mancing? Dah tak bawa spare. Aduh geng. Patah rodnya geng. Boleh masuk lagi tak? Ketat sangat kot. Boleh. Nyawa masih hidup. Patah geng rodnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kalau main haruan macam gitulah geng. Kalau rod tak kasar, itulah masalahnya kalau main haruan. Patah rod member. Kena kerja. Kita dah pakai soft plastik ni guys. Tag pull. Tu aku main ni gasak. Kita dah main hujung. Ya. Alah lucut tu. Cakap tu kalau pakai ni memang senang lucut lah. Apa tu lah. Dia suka macam tu. Dia memang suka macam tu. Dia jenis jatuh macam tu, makan lah. Aduh geng. Tak lekat geng. Tak lekat siap. Tak lekat. Ya. Iya, strike kedua. Ada pun. Mantap. Tak tahu ada lagi ke tak ni. Macam dah lucut. Alah lucut. Ya aduh. Sayang ah. Jadi kat lubang-lubang pun dia ada tu. Kalau pakai katak ni, settle. Ada. Gila macam tu punya letup tak ada. Bagi lama lah. Pulang. Tu lama dah tu. Dah berbuih tu. Kasar tu. Tengok gaya tu. Wih, kasar tu. Ada. Kasar jugalah. Lidah. Uish. Ini baru betul. Ni baru 1 kilo lebih. Mantap. Ui. Baru nak gerak dah makan dah. Aduh, tak tegang tali. Bengong betul lah.
Lama sangat kot. Aduh, sayang weh. Besar weh. Serius besar. Kita try pujuk lagi. Tadi aku dapat yang strike nombor 3 tapi bateri habis, tak rakam. So kita try pujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Come on lah, gorgon sekor lah. Mak kau. Besar. Besar. Besar, 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 besar. Besar. Gorgon lagi. Lagi besar ni tadi. Besar. Katak pun ada lagi. Mantap. Lebih kurang lah. Tadi sekilo apa? 1240. Ni kecil sikit.